Bayangkan hidup di bumi tanpa setitis air minum yang selamat. Inilah yang dilalui rakyat Gaza hari ini. Hampir semua sumber air mereka tercemar. Paip-paip rosak, telaga hancur dan berjuta nyawa, terutama wanita serta kanak-kanak, terpaksa bertahan dengan air yang tidak boleh diminum. Muslim Care Global tampil dengan misi Clean Water for Gaza. Kami membina pusat penapis air untuk menukar air kotor menjadi air bersih, menghantar lori-lori air terus ke kawasan penempatan dan membaiki saluran paip supaya air boleh sampai ke rumah-rumah. Usaha ini bukan untuk sehari dua, tetapi demi masa depan. Malah sistem ini digerakkan dengan tenaga matahari supaya air tetap mengalir walaupun elektrik diputuskan. Setiap sumbangan anda insya-Allah menjadi penyelamat nyawa. Air bersih bermakna kesihatan terjaga. Anak-anak boleh membesar dengan sihat dan keluarga Gaza dapat meneruskan hidup dengan maruah. Hari ini, anda boleh jadi sebahagian daripada penyelesaiannya. Hulurkan sumbangan anda kepada MCG Clean Water for Gaza. Bersama kita, tetapkan harapan bahawa setiap teguk air di Gaza adalah teguk kehidupan. You can do no harm, even with your bombs. You have the big tank.